Hai, Assalamualaikum guys. Welcome to VAC Vlog. So, hari ni 4 hari bulan 10. Sekarang dah pukul 9.30 pagi. So, I'm on my way untuk pergi Pasar Asmara Loka. Pasar Asmara Loka tu apa? Nanti kita cari JKU kita. Wah, so kita boleh nampak ramai yang tengah set up. Ada gerai-gerai yang masih di set up lagi. Wah, ada craft. Saya cantik. Nanti kita tengok satu-satu. Sekarang boleh tengok kat sini. Penuh ya. Daripada hujung sana, depan Audi sampai belakang Audi. Saya tak jumpa alih-alih JKU kat sini. Tapi tadi dekat story ada. Adakah dia orang di dalam? Saya ada photo booth guys. Auditorium pun tak buka lagi. So basically dia orang kan tak ada gaji kat sini. Adakah saya terlalu awal? Kemungkinan besar saya terlalu awal. I'll update you guys later. Everyone, so sekarang saya dekat backstage changing room auditorium and dah pukul 11 pagi baru saya dapat jumpa dengan grup Dharma Putri. So kita tengok siapa yang tak busy. Okay, nama saya Muhammad Zakwan. Okay, nama negara saya Awang. Saya pemegang watak sebagai bola balang kedua. Dan hari ni kita buat full run untuk kita kan mana yang kurang lah. Faham. Okay, thank you Awang. Jadi saya orang lain pula. Saya Hassan. Jadi apa dalam cerita ni? Saya sebagai penari Zapin. Tapi sebelah apa? Dalam sini. Okay, saya harap pada malam ini ramai datang dan support VAC. InsyaAllah kalau berjaya buat dengan elok, orang sukalah. Tapi last time kan saya cakap lah, last time sama-sama jika dua, I love your performance. Oh my god, thank you. Nama Nazim. Jadi sebagai penari Zapin. Cikgu juga berarti. Harap kita punya pelatih ada hasil dia lah untuk show malam ni. Best. Nama Darwish saya. Sebenarnya banyak. Ini teater pada kali ni adalah juga untuk scene-scene lain, tapi kalau main sebagai penari lah. Dia center, dia campur perasaan lah. Sebenarnya korang praktis berapa lama? Sebenarnya seminggu, total seminggu. Sumpah lah. Ya. Berapa? 2 jam eh? Sejam ke 2 jam gitu. Oh my god, gila tau, gila. Ni untuk VAC Vlog, Icha jadi props. Bukan lah kan? Dah tukar watak sebab demam hari tu, demam panas. Oh, sedih buat. Excited tak? Sumpah takut ni, jaga pop semua aku takut pasal lalu. Tak pernah je kan? Ni first time tu masuk theater. First time itu Mawar Berdarah kan? Yang tu belakang demam kan? Yang tu kan memang official betul-betul lah. Yang belakang kan? And dia saya kan? Okay, ucapan sikit-sikit untuk malam ni. Untuk malam ni, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kalau tak berjalan dengan lancar pun, at least tak ada lain teruk-teruk sangat benda-benda. Okay, so nama saya Dani dan saya memegang jawatan sebagai prop. Tak apa, saya tak ada watak. Tak bagus. Tak bagus. You Master ke member. Master still lagi Hanis. Ni dia buat tau. Sebagai penyanyi, nyanyi lagu Andai Hatiku Bersuara, Lapir Pengutan, lagu Peramli. Tengok lagu Peramli lah. Satu lagi lagu Rahsia Pencemara. Harap-harap malam ni semua terhibur lah kalau daripada persembahan kita orang. Orang tengah, kat belakang.
Okay, kita ada Kinah as co-director, D as director. Oh my god. YouTube. Oh my god. Saya ni lah nak masuk. Allah ni. Light on. Bapak sebut. Tamil. Alright. Tahu. Ni akan jadi Tamil. Aku kena berlakon. Ya. Watak antagonis Jennifer tu. Ni director kita, presiden kita and macam biasa. Tapi lakon apa je aku bukan? So macam biasa muka aib dia akan dijadikan thumbnail. My name is Wei, and today we have Peter Apa benda bahasa Inggeris? Tiber. Budak cari ambak saya budak cari habis. Assalamualaikum. Hazel Young. Dharma, macam mana Dharma? Interview sikit. Kita ada Ilman, Firdaus, Malik, AKA untuk teater kali ni. Nama kau? Dharma Kesuma. Dharma Kesuma. Weh, cringe tu. Ya, memang kena. Kita ada Sultan. Hello. Sultan merupakan kita punya Sir Daniel juga. Ataupun AKA Yoni boy. Yon. Johnny Boy. Jadi Sultan guys. Gempak. Hai. Nama kau apa? Haziq. Tak, dalam cerita ni. Oh. Dek, VXC pula dah kenal kau? VXC pula dah kenal kau? Puterawan. Okay, dia nak berkumpul. It's a wrap. It's a wrap from rehearsal. Kita tengok malam ni. Yeah, tonight. Kak Awal jadi? Mana kau? Lighting je. Lighting. Tapi lighting tugas dia sangat banyak lah sebenarnya, banyak. Hijack. Yang dah ambil VXC pula kita guys. Yeah. Okay. Dia, ya ni dekat-dekat. Tak selesai. Kumpul. Okey. Esok dah. Malam ini jam 7.30 semua di sini. Tahu 7.30. Pakaian semua ada. Cameraman. Kena hijack. First time vlog kena hijack guys. Dapat tak? Saya nak dulu. Social media kiri society. Dapat dah. Halimah jumpa dah. Saya kau. Cakap kabur Biasa tu. Pegangan tangan ni. Kelok sikit. Bawa jari. VXC vlog lantak lah. Tak ada bajet kan? Aku pun tak dibayar tau. Tuna pun dah barai. Kita tak terlibat so kita nak dengar meeting ni. Kita nak pergi atas balik. Okay. So itu je. I'll update you guys malam ni. Bye guys. Hi everyone, Assalamualaikum. So hari ni saya pakai line sebab apa? This is going to be sneak peek untuk next week dia pernah wujud. So dah malam, dah pukul 8 lebih. Performance selesai and ni sangat-sangatlah kecoh. Wow. Penari-penari ni apa ni? Mak Jenin. Pak Jenin. Penari Zapin, Pak Jenin. Pak Jenin, kenapa dekat tanah? Ha? Kau kenapa dekat tanah? Salah benua ke? Versi Sasuke. Tak kau lah. Okay, so kita due to request walaupun bateri tinggal 4, kita sambung VXC vlog kita dengan Nah ambil sir. Hello. I'm here for the vlog. So I'm just going around and Halimah. Say hello. Hello. Say hello. Hi. Sorry, oh. Dekat sangat Yon. Orang tak selesa jauh sikit. So this is basically I'm taking over the vlog since the first owner is not that good at vlogging, so I'm just taking over. So our first victim for my vlog is basically Kak Maira. So Kak Maira, macam mana?
Happy sebab dapat juga buat apa yang sepatutnya, walaupun waktu tengah jalan tu macam lari sikit disebabkan momen ada suara-suara kat suara peserta, so suara penonton jangan dekat sangat. Suara daripada penonton saya dapat tarik balik. Dapat tarik feel tu balik. Kau vlogging muka macam ni tau. Tak, dia yang nak vlog muka macam ni. Lepas tu nanti kat komen ada akak tak selesa lah, jauh sikit. What's the problem, man? Dia yang nak tak macam ni akak dah. Who else is bringing? I'm heading to media section. Heading to media section. Heading to media section. Heading to media. Right, that's it for me. Macam mana perasaan? Terbaik. Terboy. Video after. It's a wrap. It's a wrap, guys. Ni segala barang-barang yang nak dia hantar di asrama. Ini mochi. Mochi. Kata-kata Anis. It's a wrap. Prop. Cerai. Mantap. Kelakar ada pokok tu. Prop baik. Sekejap. Bagi kata-kata lah aku malu sebenarnya dengan aku punya tidur. Tak pula. Cepatlah. Kepada pelakon-pelakon, kru-kru backstage, Hikayat Dharma Putri, korang memang terbaik. Sempat komedi nak mampus tu. Kelakar nak mampus. Ya, komedi gila weh. Kelakar. Ni tak sampai lah kita punya cerita patut sedih. Aku selaku karakter yang paling serius dalam cerita tu. Tak ada dia, kau apa kelakar? Engkau paling kelakar dengan kau punya tanjak ke depannya. Tak, asal tanjak dia ke bawah sangat tu? Dia Selangor punya style. Tak, masalah. Saya penat tapi saya bangga dengan semua yang terjadi hari ni. Kita praktis pun tak lama. So bila hasil dia macam boom. I'm so proud of you guys. Lagi-lagi saya lepas saya dah last. So inilah momen-momen saya di mana penat letih saya semua ada kat sini. Thank you for everyone yang terlibat. Thank you Azri. Saya tak buat apa-apa pun. Jangan lupa untuk tengok cerita Azri. Jangan risau, benda ni akan di-upload selepas cuti Sam. Oh ya, bila your theater? Next week. Next week, okay. Berapa? 10-10. Jangan lupa 10/10 theater Azri di Auditorium Unit you Plus. guys kena datang. Video ni akan di-upload selepas. No, yang aku punya kau buat jadi iklan untuk kau punya theater. Okay, nanti aku send nyanyi kat kau. Boleh, jangan lupa saksikan Dia Pernah Wujud. Dia pernah wujud. Siapa ke yang pernah wujud? Kau akan saksikan. Isha pun tak tahu. Jangan lupa saksikan. Engkau pun tak tahu kan jalan cerita kan? Oh, Isha pun tak tahu So memang aku sorok betul-betul. Anis pun tak tahu jalan cerita. Yelah weh, aku tak tengok lagi. Tak ada, memang tak bagi. Okay, kita datang awak punya theater Datang Okay, ni after ya. Ni after, ni prop. Saja nak tunjuk lah. Semua dah penat. Yang D dah pergi lepak apa semua. Aku nak buat penutup sebenarnya. Tempat tadi yang dah rembat phone aku sampai bateri tinggal 1 Kau tahu yang rembat phone aku, dia nak buat vlog sampai bateri tinggal 1. Sakit hati aku. Aku first time. Aku mana tahu Yon macam tu. Aku tak kenal dia. Okay guys, sekarang ni kita dah pukul 1 pagi. Dah pukul 1 pagi dah pun. And diorang stay kat sini. And saja nak bagi korang penutup. So itu sahaja untuk VAC Vlog Dharma Putri. Mungkin dah kata je dia VAC Vlog Dharma Putri. So sebenarnya Dharma Putri, Hikayat Dharma Putri ni, lighting tak cantik tapi tak apa. Dharma Putri ni adalah untuk pelancaran. Ni nampak ni pelancaran dekat Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Pahang dan desain oleh Puan Julia, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka.
dan di anjuran Kelab Aspirasi Suara dan Sayap Remaja di PNP. Memang sangat-sangat saya memang sangat-sangat bangga. Sejujurnya masa tadi diorang buat curtain call, semua orang ke depan, I was in tears. To the point yang saya memang nak menangis tengok diorang. Memang sangat-sangat terharu lah sebab diorang pun I know their hard work, dia punya susah payah nak buat event ni jadi kenyataan. Stay tuned for our next vlog yang akan post, insyaAllah lepas vlog ni akan post vlog dia pernah wujud part 1 dan part 2. Dharma Putih tak ada part 1 part 2 sebab saya tak terlibat. So yeah, make sure to check that out. And don't forget to like, comment and subscribe. Bye guys. Assalamualaikum. Thank you for watching.